Okey geng, so korang boleh tengok sini. Nampak? Jelas tak? Air coolant dah campur minyak hitam Dia pakai coolant warna merah. Okey. Dah campur situ, nampak? Nampak? Itu kat sini, kat dia punya shaft pun sama juga. Bersusu mat. Bersusu. Okay, kita buka tengok. Dah karat sikit. Lepas tu dia dah berlekuk. Sekejap lagi nanti kita check dia punya casing. Okay. Lepas tu ni, mana yang aku cakap sumbat tu? Ni kau tengok sini. Kat sini sumbat. Patutnya dia ada lubang tau untuk uap angin apa. Tapi bila dia tersumbat di sini, dia korang punya enjin panas lah. Nampak korek tengok. Nampak? Sumbat. Sumbat dah. Lepas tu nanti kita buka yang lebih dekat nanti. Nanti dia nampak lagi dia punya sumbat ni. Okay, jom sekarang kita buka ni, tengok dalam ni macam mana rupa dia kan. Lepas tu kita tengok ada tak laluan dia. Jom buka.